Tukar masalah ni pemanas air ni, untuk masak air panas ni tak boleh panas, tak ada supply. Tengok tu masalah dia kat kedai makan. Okay, tengok sini skru ni, skru pun ada api. Nasib baik tak pegang skru ada api. Ni kemungkinan looping ni, looping dengan plug lagi dua ni. Okay, kita tengok yang ni. Yang ni pula on. So lampu depan je menyala. So ni dia punya indicator ni jadi warna merah. Ni maknanya open ground, tak ada wayar bumi. Macam mana ni orang buat ni. Okay, so kita buka dulu. Kita buka dulu yang ni, tengok apa masalah di dalam. Supply ada tak? Ke ada plug ni dia masak. Okay, kita check balik. Okay, betul lah, kita dah off punya MCB. Betul lah, supply dia kita tutup dulu. Ni barang ganti baru lah. Nampak memang looping looping 1, 2, 3. Ni untuk pemanas air. Kabel live pun kecil pakai 2.5 je. Tu kan kena pakai inilah 4mm untuk wiring dia ni, nak terbaik. Okey, tak apa. Beli barang kita ganti lah. Okey. Okey, kita beli barang tukar. Okey, tak ada ni apa yang saya pergi dekat sini lah. Dia ada yang lain ada dua lah, saya selalu guna tapi sini lah. Itu dia. Ni pin lighting ni dia juga tu NE electrical hardware sebenarnya. Alright. Bye itu dah. Okey, kita pakai brand media baru tadi dekat awal tu, dia kata baru baru sampai. Kita pun tak nak tengok, tak nak guna lagi ni, first time lah. Sebab tengok berat solid. Tak okey. Cun nampak ni. Fire ignition. Fireproof. Talis api. Okey. Lepas tu apa lagi? Safety security. Ini apa lagi ni? Slim. Ada slim nipis. Tapi dia berat Okey, nanti kita try tengok. Okey, so kita dah buat penggantian. So ni ada soket ni. Soket 15 ni. Cantik Cantik juga soket ni. Solid. Memang dia punya kabel tu memang keras Okey, boleh rekomendan soket ni. Alright. Kita test tengok. So ni kita test Kita test. Okey, nyala nyala. So tengok mesin ni. Okey, sini nak show. Okey, nak buang air, kita nak tukar pula kepala plug ni. Okey, kepala plug ni dah bocor. Yang asal kena ganti Okey. Udah dalamnya. Okey, kita ganti baru. Ya. So, tak ada leaking dah. Dah tutup, tak ada leaking. Ngam. Jadi dia macam ni. Alright,